Apa maknanya, koma, bila tiba-tiba keluar berita mengatakan 70,000 penjawat awam membuat pinjaman untuk persiapan hari raya? Tu yang kadang-kadang teman terfikir, adakah hari raya ni waktu untuk kita nunjuk kaya ke? Nak nunjuk kita ni berada ke? Waktu kita nak membeli kereta baru ke? Ataupun apa? Kalau tidak, buat apa demo ni semua buat pinjaman? Katanya untuk persiapan hari raya. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Presiden Angkasa, Datuk Seri Abdul Fattah Abdullah, yang mengatakan bulan ini je lebih daripada 70,000 pejabat awam membuat pinjaman peribadi. Seolah-olah gayanya kalau buat pinjaman pada bulan ini persiapan untuk hari raya lah. Dia meningkat katanya 10% daripada bulan-bulan yang lain. Kadang-kadang memang betul. Masa raya ni lah kita nak renovate rumah. Masa ni jugalah kita nak beli kereta baru. Masa ni jugalah kita nak tukar langsir baru, perabot baru. Macam-macam. Jadi bila dah tak cukup duit simpan ataupun memang tak ada duit simpan, maka terpaksalah membuat pinjaman peribadi. Jadi di sinilah banyak pengajaran yang kita boleh dapat lah. Masa raya tu nampak macam orang berada. Serba baru. Balik kampung pun bawa kereta baru. Rupanya semuanya berhutang. Sebab itulah kata Presiden Angkasa ni, mohonlah katanya kaki tangan awam membuat perbelanjaan yang berhemah dan menyambut hari raya secara bersederhana. Setakat ini, kata Presiden Angkasa, lebih kurang 800,000 orang penjawat awam membuat pinjaman peribadi melalui potongan bulanan gaji Biro Angkasa, yang mana katanya jumlah potongan keseluruhannya adalah lebih kurang 1.2 bilion ringgit hingga ke 1.5 bilion ringgit setiap bulan dipotong daripada gaji kaki tangan awam kepada Biro Angkasa. Jadi inilah realitinya, koma. Kadang-kadang kita ni nampak je mewah, pakai kereta mewah, rumah besar. Hakikatnya begitulah tingginya jumlah pinjaman yang dibuat oleh pekerja-pekerja yang terdiri daripada kaki tangan awam.